Bila banyak berselawat, boleh nampak Nabi di mahsyar. Tengok Nabi. Tu Rasulullah. Sembang kawan sebelah tu Nabi situ. Kenapa boleh tunjuk Nabi di situ? Kerana banyak selawat dia ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Allah terima selawat dia. Untuk banyak selawat, untuk banyak zikir, untuk banyak la ilaha illallah tak boleh dibayar. Tidak boleh dibayar dengan pangkat, dengan kemasyhuran, dengan duit. Tak boleh. Dia mesti dengan keikhlasan. Upahlah 100,000 sebulan untuk orang tu berselawat sehari 10,000. Tak boleh. Dia tak boleh buat. Memerlukan hidayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa ramai yang Allah akan pandang hati dia untuk Allah campakkan istiqamah. Maka duduk dalam majlis yang penuh dengan malaikat ni, insya-Allah mintalah sekarang dengan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk Allah bimbing hati kita sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak ramai Allah pilih. Tak ramai Allah pilih. Tak ramai yang akan dipilih untuk istiqamah dalam mengerjakan satu-satu ibadat. Tiap-tiap minggu, yang ketiga, setiap minggu khatib berkhutbah sebut satu ayat, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ayat ni bila nak bangun daripada lena kita dengarlah ni. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima sallallahu alaihi wasallam. Setiap minggu dengar. Tuan-tuan ni yang muslimin ni, yang muslimat, ibu-ibu, saya yakin kalau 1,000 orang lelaki yang ada ni, kesemua 1,000 orang menghafal ayat ni. Confirm insya-Allah. Innallaha wa malaikatahu ni ayat ni. Tapi tak pernah dikupas bahawasanya innallah itu bermaksud Allah berselawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pelik tu tuan-tuan. Tak perasan ke ni? Lama dah ni kita hidup ni. Lama dah, Jumaat lebih daripada 500 kali dah. Jumaat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Wahai umat Muhammad, Allah berselawat ke atas Rasul kamu. Tak mai Jumaat. Ni yang muslimin datang Jumaat. Allah berselawat. Kenapa Allah berselawat? Yadullu ala azimi sya'ni salati ala Rasulillah, kata para ulama. Ayat itu menunjukkan betapa besarnya ibadat berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak hurai macam mana besar dan istimewa selawat? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Itu besarnya. Sehingga membuatkan Allah berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cukup ayat tu.